Oke guys, kali ini kita akan review apa tu kawan aku punya tu. Tadi dia ada WhatsApp aku ni guys. Dia suruh aku cek apa tu Minecraft. Apa tu? Minecraft dia buat ataupun kawan dia buat, dia bagi tahu. Dia suruh aku cari ruangan yang berhasil. Dia dah bagi kat aku, tadi aku baru cuba main sekejap. Dan mari kita main dekat dulu. Mojang. Tunggu kejap Okey, aku nak buat dulu kat sini. Salah. Okey, kita pergi bagi sini dulu. Bagi sini. Okey, bagi sini mantap. Kejap guys. Aku punya Minecraft memang nak kena buat macam ni dulu. Dia nama dia rumah armor rahsia ni guys. Kalau korang tak percaya, korang tengok ni, dia ada gambar bagi ke aku tadi. Sekejap. Mana yang dia bagi tahu kat aku tu. Okey guys, ni guys. Tu. Dia apa tu? Ni gambar sebenarnya. Ni rumah armor rahsia. Kita kena cari ruangan rahsia kat sini ni. Dia cakap dekat sekitaran rumah ataupun dalam rumah. Jadinya dekat situ, guys. Okey, armor tu armor gila-gila lah bagi aku. Sebab aku tak pernah pun buat armor tu. Aku pernah lah guys, cuma aku tak buat video. Aku suka armor ni. Ni sebenarnya apa tu map yang aku buat. Dia guna map yang aku buat. Tapi dia kata dia ada tambahkan satu ruangan dekat dalam rumah aku ni. Kau nampak kan tadi guys, ada yang apa tu, yang macam rumput-rumput bahagian situ tu. Itu rumah yang aku buat. TNT. Kenapa dengan TNT? Tunggu dulu guys. Tunggu. Dia agak ambil masa lama. Okey guys, kita dah siap masuk. Okey, ni tempat dia guys. Okey, dia kata dah ada dekat sekitaran rumah. Kat dalam rumah. Dia cakap sekitar rumah, dalam rumah. Pastinya ada dalam rumah. Kita buka dalam satu-satu. Kat satu-satu rumah guys, kita buka. Kita tengok. Kita cuba tengok. Tak ada apa-apa guys kat sini. Dia cakap ada ruangan rahsia yang dibuat. Tapi pastinya ruangan rahsia dia kata ruangan rahsia dia cuma ada kat atas ataupun bawah. Ni kita cuma kena tengok atas dan bawah je lah. Dia cakap bukan dekat katil, bukan kat mana-mana. Dia cuma cakap apa tu, dekat dalam rumah, bawah dengan atas. Waktu call tu. Lepas tu dia macam nak bagi aku apa tu salah. Dia cakap kat rumah yang lain ni kau jangan cek yang dekat dalam rumah. Yang apa tu, yang ini. Ya. Makin aku nak masuk dah guys. Pastinya kat sini mudah guys. Tak ada apa-apa pun guys. Aku malas agak nak cari ni. Nanti aku akan sambung. What the fuck man? Tak apa. Kita pergi tunggu. Kita pergi cari kat luar dulu guys. Kalau korang tanya kenapa dia macam agak-agak banyak licin, sebab ini aku guna buat speedrun dengan kawan aku guys. Memang licin lah. Dia kata armor tu rahsia sangat dia suruh. Iya ke rahsia? Kalau aku jumpa tak rahsia dah kan guys. Sekejap. Okey, aku nak perkenalkan diri aku. Pertama-tama sekali. Sebab kan aku baru buat apa tu, video Minecraft. Lepas tu tiba-tiba apa tu masuk dekat YouTube korang.
Macam korang, kau siapa? Kita orang tak pernah pun tengok YouTuber macam kau. Okey, kalau korang pertanyakan diri aku, nama aku Azim. Dan aku adalah orang yang hobi 2 game. Boleh dicakap Roblox dan Minecraft. Game Roblox untuk bermain game game yang ramai orang ramai orang nak main, yang waktu popular tu, dengan yang Minecraft survival speedrun. Dan untuk buat konten Roblox pun sama untuk buat konten. Katanya kita akan cari di sini. Sebab dari tadi aku tak boleh. Bukan kat sini, jadinya kat sini. Kat sini nenok ni guys. Aduh. Salah tekan dari tadi guys. Jangan ingat apa-apa kan. Lah aku pergi hancurkan tapi tak boleh naik dekat situ. Pelik. Dia cakap kan memang kat sini. Apa benda ni? Aku tak perasan lah guys. Jap. Sekitaran rumah ni apa yang terjadi? Sekitaran rumah ni. Kejap. Tapi tu kenapa guys? Kenapa guys? Tadi aku tengok macam tak ada apa. Korang tengok ni. Korang tengok tu. Tu nampak tu. Okey, korang ikut aku. Korang tengok ni kawan aku tanam Okey, korang tengok ni apa aku jumpa tadi. Kau nampak sama tak dalam rumah tadi tu? Kau nampak sama tak macam dalam rumah tadi tu? Kau tengok sekali. Lepas tu bapak tiba-tiba di tangga tu. Okey, jom kita pergi. Kita jangan pergi cek kat situ dulu. Kita cari dulu kat tempat lain. Aku takut kat tempat lain dia buat perangkap kat situ. Jadi makin lama aku nak kena cari. Selalunya orang suka sorokkan kat tempat macam ni. Bat dah. Apa yang guna tu? Sekejap guys. Pastinya kalau tak kat sini ada ruang rahsia guys. Kat sini. Susah. Aku takut lah guys. Aku rasa tadi dia buat apa tu untuk tipu kita, bagi jadi masa lagi lambat Jadi kita akan cari dulu. Kalau tak ada memang tempat dia. Aku ni suka cari. Aku suka main dengan kawan aku yang buat apa tu, yang dia buat map aku ni jadi macam ni. Apa tu, aku suka main speedrun ataupun apa tu, sorok-sorok. Kau tengok ni, dari bekas speedrun aku ni guys. Tengok ni bekas speedrun aku ni. Dari sana. Kau tengok ni. Bekas speedrun aku. Ni semua bekas speedrun aku guys. Speedrun aku dengan siapa tu, kawan aku tu yang nama dia agak aku rasa korang dah tahu lah. Nama dia agak-agak sama dengan aku. Itu sebenarnya nama Roblox dia, tapi dah kena ban sebab dia melakukan itu adalah membeli Robux dekat marketplace, dekat Google. Korang tahu tak? Dia pergi beli kat Google, apa tu,
Google. Lepas tu kena ban. Sebab dia salah pilih apps. Okay, jap. Aku rasa memang kat situ ya guys. Korang nak tengok kembali tak? Benda sus. Tu guys. Nak aku tunjukkan kat korang ke? Aku memang masih tak tahu. Dalam hitungan ke 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You man. Skin aku ni. Cok. Skin hijau ni, cok. Ini apa ni? Ini apa ni? Oh, ni untuk buat apa tu? Buku-buku untuk buat tu, guys. Buat tu. Bagi ada bersinar-sinar unggu-unggu tu. You mami. Oh. Ni skin dia, guys. Kalau kat sini ni. Ni untuk petah apa tu, untuk pajangan. Kalau nak ambil boleh je, aku rasa kot. Oh, ni lah tempat yang mak buat dia. Cantik gila. Oh. Kan kita dah jumpa kan guys. Sebenarnya ni bukan map aku guys. Jadi kita boleh keluar. Yang nak map dia nanti aku akan aku akan kasih. Boleh ke kasih map? Kalau aku pun tadi pun aku join kawan aku guys. Ni map dia tadi. Kita pergi ke delete. Maaf. Ni sebenarnya map dia. Ni sebenarnya map asli dia. Guys, ni sebenarnya map asli dia. Okey. Map asli dia memang sama, guys. Sama macam map yang tadi, cuma apa tu, ni map aku yang buat. Nama pun dah lain. Tadi tu macam mana aku nak buat bagi sama? Kat sini guys. Kau tengok ni. Filler Mega Mat kontekan yang warna kelabu. Gitu guys. Itu guys. Kau tengok ni. Tunggu beberapa minit. Kau tengok ni. Ni sebenarnya aku yang buat. Tapi dia tukar tempat. Sepatutnya aku letak kat sini guys. Dia tukar letak kat bahagian bilik aku ni. Sebenarnya ini bilik untuk hiasan je. Sebab tu lah aku letak situ ni guys. Lepas tu dia pergi tukar. Tak apalah. Itu pun aku yang buat. Jadi dia cuma tukar sikit aja. Tak apalah. Okay guys, begitu saja guys. Aku akan padam semua yang aku tak kisah. Ni aku tak kisah guys. Tak kisah kan. Ini aku tak kisah. Okay dah. Okay guys, begitu saja. Sebab nanti aku dah tak boleh nak buat video ni. Begitu saja guys. Terima kasih yang dah tengok. Dan bye-bye.